Bersama dengan saya pada ketika ini adalah Inspektor Nik Muhammad Fitri bin Nik Abdullah, Pegawai Penjara Dusun Datuk Murad. Terima kasih kerana sudi Temuran Ramah pada kali ini. Soalan pertama, apakah bentuk salah laku yang paling kerap melibatkan remaja berdasarkan pengalaman tuan? Apakah salah laku yang paling kerap berlaku di sekolah, betul? Okey, kejadian salah laku yang banyak kerap berlaku di sekolah seperti kelakuan buli. Kelakuan buli, tak kira lah buli macam mana sekalipun, buli fizikal, buli secara lisan yang saya cakapkan tadi, dan seterusnya adalah kesalahan mencuri di mana salah satu pelajar-pelajar kalau di sekolah ni dia banyak mengambil barang-barang tanpa pengetahuan ketika mana pelajar-pelajar lain sedang melakukan aktiviti-aktiviti luar. Itulah paling kerap berlaku di sekolah lah. Vandalism, merosakkan harta benda sekolah pun ada juga salah laku yang berlaku. Itulah. Soalan kedua, apakah punca utama remaja terjebak dengan salah laku dan gejala negatif? Apakah punca salah laku yang terjebak, yang mudah terjebak kepada remaja? Betul. Punca ni adalah terjadi sebab yang pertama, kurang didikan agama. Kita, untuk makluman adik-adik, kita sebagai orang Islam, yang pertama sekali kita mestilah ada didikan agama. Betul tak? Kalau kita orang Islam, kita tak solat, kuat tak diri kita? Saya rasa tak kuat. Betul, sebab kita tak solat. Sebab kita orang Islam, solat itu adalah tiang agama. Betul. Kerana solat itulah yang akan membentuk diri kita untuk dari diri kita ni menjadi apa. Kalau kita tak solat, dah confirm seseorang tu akan menjadi lalai. Daripada tidak solat itulah dia mudah terjerumus melakukan perkara-perkara seperti mencuri. Dia dah takut Allah. Bila dia mencuri ni takut Allah tak? Dia takkan takut sebab dia tak solat. Betul tak? Kalau dia solat bermakna dia takut Allah. Betul. Yang kedua, pengaruh rakan-rakan. Kadang-kadang kejadian perkara-perkara jenayah salah laku ni oleh sebab kerana mereka terpengaruh dengan rakan-rakan. Rakan-rakan mengajak, jom kita mencuri, jom kita ambil barang orang, jom kita pergi sini, jom kita ponting. Jadi salah laku ni berlaku disebabkan oleh ajakan kawan-kawan. Yang ketiga, kejadian ini berpunca daripada sikap pelajar itu sendiri, sikap orang itu sendiri. Kalau seseorang itu dia yang nak buat benda tu, bagilah apa sekalipun, dia tetap akan buat. Kalau dia kata aku ada didikan agama, kawan-kawan aku semua baik, tapi dia nak juga buat benda tu, itu adalah kesilapan diri dia sendiri. Itu bagi saya lah punca-punca yang berlaku dalam jenayah kita. Soalan ketiga, bagaimanakah perasaan remaja apabila pertama kali berada di penjara? Perasaan remaja jika pertama kali berada di penjara. Apa yang saya amati bila mana seorang remaja ditahan, yang terutama sekali adalah kalau remaja bawah umur, kita akan tempatkan mereka di sekolah negeri geni. Budak bawah umur. Budak bawah umur ni kalau dia masuk penjara hari yang pertama melangkah kaki dengan perasaan yang takut. Kerana apa? Dia tak dapat nak ceritakan takutan dia apa? Sebab dia bersama dengan orang baru. Dalam penjara ni bukan orang baik-baik. Ada yang berbagai kesalahan. Jadi dia bimbang diri dia ni, apakah diri aku akan selamat ataupun tidak. Sebab itulah dia akan rasa takut. Hari pertama jejak kaki di penjara, dia dah rasa takut. Apa aku selamat ataupun tidak. Yang kedua, perasaan mereka seperti dia dah tak ada apa-apa lagi. Kerana apa? Dia dah tak boleh berhubung dengan orang luar. Maknanya dia tak nak boleh berhubung dengan ayah dia, dia tak boleh berhubung dengan ibu dia, tak boleh berhubung dengan kawan-kawan.
hanya dia seorang-seorang, dia hanya melepaskan diri dia. Okey, boleh faham? Soalan keempat, apakah nasihat Tuan kepada murid sekolah supaya tidak terlibat dengan salah laku? Oh, apakah nasihat supaya pelajar-pelajar tidak terlibat dengan salah laku? Nasihat saya kepada semua pelajar supaya yang pertama, patuhilah peraturan. Hormat guru, patuhi peraturan di sekolah. Kalau sekolah kata jangan melakukan perkara-perkara begini. Yang pertama, ikut undang-undang, ikut peraturan. Kalau kita ikut peraturan, kita tak akan terjebak dengan masalah. Kita tak akan terjebak kena tangkap. Kalau kita tak mencuri, kita tak buat kesalahan, kena tangkap tak? Dah confirm tak kena tangkap betul? Jadi baginda ini kita perlu tetapkan, nilaikan, kena praktiskan, ikut peraturan. Yang kedua, supaya kita ni tidak terjebak, tolong kuatkan diri kita ni dengan ilmu-ilmu agama. Ingat betul, apabila kita kuat dengan ilmu agama ni, kita sembahyang tak tinggal, apa semua kita buat, hormat guru, ibu dan ayah, betul tak? Kita insyaAllah Allah Ta'ala akan bantu kita pimpin jalan yang baik. Itu salah satu cara untuk nak mengelakkan diri kita menjadi seorang yang melakukan jenayah. Yang ketiga, berkawan. Pilihlah kawan yang baik. Pilih kawan yang baik, kawan yang boleh membawa kita ke arah kebaikan. Boleh tak kita nak pilih kawan? Jom pergi ponting sekolah. Aku tak nak kawan dengan kau. Betul tak? Dah stop. Aku tak nak. Kau pergi seorang-seorang. Pandai pilih kawan. Kalau kawan ajak, jom kita pergi ponting sekolah. Jom lah. Aku nak ponting juga. Bermaknanya kita terikut-ikut dengan kawan kita. Jadi, nasihat saya kepada pelajar, tolong pandai pilih kawan. Yang pertama, ikut undang-undang. Yang kedua, belajar ilmu agama sebaik mungkin. Yang ketiga, pandai pilih kawan. Yang keempat, dengarlah nasihat. Tolong jangan bertindak apa-apa. Dengar nasihat orang tua. Dengarlah nasihat. Orang kata, tolong jangan buat ini. Jangan. Dengar. Kerana apa? Apabila kita mendengar, kita mematuhi, kita dengar arahan orang tua, orang dewasa, insyaAllah diri kita akan sentiasa dilindungi. Itulah cara untuk nak mencegah. Okay? Soalan kelima, apakah peranan sekolah dan ibu bapa dalam membantu mencegah masalah disiplin dalam kalangan murid? Peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa. Ini adalah untuk ibu bapa. Saran saya supaya ibu bapa perlu melihat anak-anak ni di tahap mana. Okey, tidak sepenuhnya ibu bapa meletakkan 100% tanggungjawab mendidik anak-anak ini, pelajar-pelajar ini di sekolah semata-mata. Tak boleh. Ibu bapa perlulah bersama-sama membentuk sasiah anak-anak, bersama-sama membantu guru. Ya, saya tahu ibu bapa sibuk. Betul tak? Ibu kita pergi kerja, ayah kita pergi kerja, dan ibu bapa serahkan belajar di sekolah kepada cikgu semata-mata untuk didik anak dia. Itu satu cara yang salah. Ibu bapa perlu membantu guru. Sebenarnya ibu bapa inilah main peranan. Peranan yang pertama, mencari dan mentafsir balik anak dia. Hantar anak ke sekolah, balik anak sekolah, tengok kau sampai tahap mana. Ada kerja sekolah tak kakak hari ni? Tak ada. Apa cikgu ajar di sekolah hari ni? Sekian-sekian, betul. Ada kamu buat salah di sekolah hari ni? Tak ada. Ada kamu kena marah ke cikgu hari ni? Ada kamu buat apa-apa pada kawan-kawan hari ni? Kamu baik-baik saja di sekolah hari ni? Yes. Itu adalah peranan guru, peranan ibu bapa dalam mendidik anak. Yang pertama, ibu bapa perlu tahu. Bukan kata menyerahkan kepada guru semata-mata. Itulah peranan yang pertama. Sekian, terima kasih. Baik.